So adalah satu, kita tengok dia guides kan, dia guides dengan PS selama 2 tahun ataupun 3 tahun. PS sebulan datang sekali. So aku jadi bingung kat kepala otak aku, apa yang kau expect sebulan sekali ni penagih dadah ni akan kekal dengan recovery dia? Tadi dia balik dalam keadaan seorang bekas penagih dadah. Okey, bekas penagih dadah ni kita pun tahulah kerosakan yang dia buat dalam masyarakat ni memang besar. Dalam family, dengan penduduk kampung, taman kan, memang besar. So siapa yang nak berkawan dengan dia, babe? Siapa bantu untuk dia bermasyarakat? Tak ada orang. Tak ada orang. Dia duduk dekat kampung, dia duduk kat penempatan dia, siapa yang akan panggil dia untuk lepak minum? Main sini minum. Tok Imam ke? Tak mungkin. Yang akan panggil dia penagih dadah juga. So kerosakan yang dia buat dalam family dia kan, dalam masyarakat. Jadi apabila dia keluar, tak ada siapa pun membantu dia untuk kembali bermasyarakat. Dan yang paling teruk sekali, nak kerja pun tak boleh, babe, sebab ada rekod lampau. So kalau kita tak boleh kerja kan, apa yang kita boleh buat dalam kehidupan kita? Okey, aku bagi kau satu contoh brother. Okey. Budak yang duduk kat universiti, dia belajar bisnes. Dia duduk kat universiti sampai dia tamat. Dia ada degree lah. Kau rasa-rasa dia keluar tu dia boleh survive ke? Dia tak boleh juga. So siapa akan tolong dia? Parents dia lah. Ambil kereta, bagi duit belanja dulu. Betul. Kan? Parents akan tolong. Duduk kat rumah parents kan, rumah kakak ke, rumah abang ke, untuk dia mula kerja. So budak yang tak isap dadah, yang ada sijil besar daripada universiti pun perlukan bantuan untuk mula dengan hidup baru dia. Macam mana kau tahu yang diorang tak bantu anak-anak diorang ni? Untuk si penagih dadah. Untuk si penagih dadah ni. Kadang-kadang diorang ni, diorang dah hantar dekat tempat macam-macam tau. Contoh macam kau cakap tadi, mungkin dia dah masuk pusat kan? Lepas pusat dia sambung pula pergi masuk ke pemilihan akhlak pula. Nak anak tu belajar agama pula. Macam contoh pondok ke, ataupun tempat-tempat yang orang kata boleh buatkan diorang ni berubah. Tapi hakikatnya masih lagi kita tak tahu dekat pondok tu pula mungkin ada dadah-dadah yang kita tak tahu kan. Jadi kau rasa wajar ke kau cakap yang diorang ni tak usaha untuk membantu si penagih ni?